Sorotan terkini Berita 757. Desakan daripada pemimpin akar umbi semakin memuncak apabila Ketua Bersatu Bahagian Dungun, Dato' Abdul Aziz Ismail, meminta Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan demi menjernihkan hubungan dalam Perikatan Nasional PN, khususnya dengan PAS, serta memperkukuh gabungan itu menjelang pilihan raya umum ke-16 PRU 16. Abdul Aziz menyuarakan kebimbangan serius terhadap kegagalan kepimpinan tertinggi parti dalam menjaga keharmonian dan hubungan strategik antara komponen PN yang menurutnya telah mencetuskan ketegangan dalaman serta rasa tidak senang dalam kalangan pemimpin PAS terhadap pendekatan Muhyiddin. Beliau turut mendakwa Muhyiddin dilihat kehilangan arah kepimpinan apabila cuba memanipulasi struktur PN termasuk isu jawatan pengerusi yang sebelum ini dilepaskan tetapi kini seolah-olah mahu dikawal semula sekaligus menimbulkan persepsi negatif rakyat terhadap keikhlasan perjuangan dan komitmen kepimpinan PN. Dalam perkembangan lain, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang menahan 2 kapal tangki disyaki menjalankan aktiviti pemindahan minyak mentah dari kapal ke kapal bernilai lebih RM512 juta di perairan Pulau Pinang Khamis lalu. Pengarah Maritim Pulau Pinang Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pihaknya menerima aduan pada jam 1 pagi mengenai 2 kapal tangki yang bersau kira-kira 24 batu nautika barat laut muka head sebelum bot peronda marin digerakkan ke lokasi. Pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal terbabit dipercayai melakukan pemindahan minyak mentah melibatkan 53 kru warga asing dari China, Myanmar, Iran, Pakistan dan India. Ini pula perkembangan terkini sukan. Perseorangan wanita profesional negara Goh Jin Wei meneruskan aksi konsisten apabila melangkah ke perlawanan akhir kejohanan badminton Thailand Masters selepas menewaskan rakan senegara Wong Ling Ching pada aksi separuh akhir di Stadium Mimi Bird, Bangkok. Bekas pemain nombor 1 negara itu bangkit selepas tewas set pertama 17-21 sebelum mempamerkan permainan lebih kemas untuk menguasai 2 set berikutnya 21-17, 21-16 dalam perlawanan yang berlangsung selama 57 minit sekaligus menewaskan Ling Ching yang dianggap berada pada prestasi terbaik. Kemenangan itu lebih bermakna apabila diraih sehari selepas Jin Wei menyambut ulang tahun kelahiran ke-26 dan diraihkan penonton dengan nyanyian Selamat Hari Jadi sekaligus membuka peluang terbaik buatnya menamatkan kemarau kejuaraan sejak bergelar Juara Dunia Remaja pada 2018 apabila bakal berdepan sama ada Huang Yusun dari Taiwan atau Devika Sihak dari India di pentas final.